macam mana? Menarik kan? So, nak join kami? Menarik, tapi pelik. Apa lagi yang ajaran ni ajar? Sebab nak tahu lebih mendalam. Boleh je. Ajaran ni juga menggabungkan 3 kitab, iaitu kitab Islam, Yahudi dan juga Kristian. Lagi satu kan, yang bestnya, ajaran ni dia tak wajibkan solat 5 waktu tau, termasuk solat Jumaat. Best kan? Uish, lain macam. Tapi kan, saya rasa awak ni dah salah orang. Awak ingat saya ni mudah nak dipergunakan. Ingat saya tak tahu, ini sebenarnya ajaran sesat. Ajaran milah Abraham. Saya Inspektor Alang. Saya dah lama perhatikan awak. Jadi awak ditahan di atas kesalahan penyebaran ajaran yang boleh menyebabkan kekeliruan terhadap orang ramai. Tak mungkin. Jadi berhati-hatilah semua ya. Kalau korang nak tahu lebih lagi pasal modus operandi ajaran milah Abraham ni, korang boleh layari portal rasmi Majlis Agama Islam Selangor MAIS.